Okay guys, sekarang ni aku dekat Ilham Tower. Ni aku tunjuk kat korang. Dia punya bangunan dia memang cantik guys. Dekat Kuala Lumpur, Ilham Tower. Aku rasa owner dia Melayu guys. Sebab tu nama Ilham Tower. Untuk aku datang ni sempena launching produk terbaru DJI. Yang aku pakai ni DJI Osmo Pocket 3. Kejap lagi dia akan keluarkan produk baru DJI Osmo Pocket 4. Dan ada 2 produk lagi guys. So sekarang ni dalam pukul 11 macam tu. Ya ke? Pukul 11 macam tu. Event pukul 2 petang. Kita pergi lepak-lepak dulu ke kedai makan. Aku tak tahu kedai makan ada sini sebab aku first time datang. Tapi ada food court lah. Food truck. Maybe sempena event hari ni, so ada food truck berniaga guys. Pergi makan dulu. Nak menunggu pukul 2 petang memang lama. Tapi nice lah. Bangunan dia cantik lah sini. Kau tengok belakang ni. Ni sekitar sini. Nice lah, lawa. Cantik gila. Alright, jom kita try pergi makan dulu. Okey bang, terima kasih. Okey guys, aku beli ayam gunting je. Dekat Putra, dekat depan tu. Dah lapar sangat, tak tahu nak pergi mana. Event lambat lagi. Kita makan dulu ayam gunting. Nampak macam sedap. Aku tak sangka guys, ayam gunting dari KL ni sedap ke. Rangup lah. Aku rasa sedap lah. Crispy. Sedap. Banyak lah tu. Ada TikTok? Okay. Siapa? Zul Haikal. Ada. ZUL HAI. Ada. TikTok. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. Dipek. Okay. Media. Dapat bed DJI guys. DJI Avatar 360. Ni yang terbaru cantik. DJI event. Now. Ada orang pun sediakan makanan guys. Nampak? Adalah kuih-kuih sikit. Nice lah DJI. Cantik. Ini combo. Kalau korang beli Osmo Pocket 4 yang untuk creator combo, korang akan dapat ni mikrofon, ada lighting yang terbaru. Mikrofon sekarang ni dah kecil, yang aku pakai ni dah besar. Stand ni pun sama je, tak ada masalah.
So nice. Semua sama kecuali yang ni lighting yang terbaru boleh letak kat belakang, dan mikrofon ni dah kecil guys. So nice ni Osmo Pocket 4. Cantik tu atas nice gila, lawa-lawa. Dan ini adalah yang standard combo biasa lah. Kalau korang ambil yang ni yang murah sikit, yang ni dia mahal sikit harga, yang ni dia murah sikit. So inilah barang-barang yang korang dapat. So itu basic item. Ini Pocket 3 bulan 10 2023 guys. Dia DJI punya produk, dia jarang-jarang keluar, nampak. Yang ni 2020 Pocket 2. Beza 3 tahun, sekarang 2026. So 3 tahun lagi, selang 3 tahun. Selang 3 tahun dia akan keluar produk. Ini yang first kali 2018. Selang 3 tahun, selang 3 tahun, dan barulah yang terbaru. Okay guys, settle event untuk DJI untuk launching barang dia. Dapatlah bag macam ni. Okay, so dekat dalam dia tadi aku ada ambil dapat kad. Ni dia punya kad media. Okay lah, boleh ada kenangan sikit balik, dan ada gambar. Ini dia, pakai DJI Osmo Pocket 4. Siap ada watermark dekat bawah. Ini yang mahal. Saya kena simpan elok-elok ni, gambar ni cantik weh. Macam artis lah muka aku. Dan dapat satu bag, tapi nampak macam ada isi lah kat dalam. Macam ada benda, nanti aku try buka. So itu je untuk program hari ni guys. Penat ni. Apa yang aku boleh cakap tentang Osmo Pocket 4 yang terbaru, banyak perubahan. Sebab dia ada filter. Lepas tu kalau yang Pocket 3 ni kita kena beli memory card untuk record video. Tapi dekat Pocket 4 tak payah beli memory card pun, dia akan bagi 100GB dekat dalam Osmo Pocket tu. So nice. So kalau korang rasa macam tak ada memory card pun boleh record, tapi 100GB bagi aku besar juga guys. 100GB untuk external dia punya storage kat dalam. So kalau korang nak tak memory card pun boleh, tak ada masalah. Dan dapat mikrofon bukan macam ni, yang ni besar, dia dapat mikrofon yang kecil. So nice, memang best. Dan dia ada lighting dekat belakang. So yang untuk Pocket 3 ni dia tak ada lighting tau. Untuk Pocket 4 dia boleh letak lighting dekat belakang. Dia dah combo sekali. Kalau korang beli yang combo item untuk kereta combo akan dapat lighting. Kalau korang beli standard yang biasa takkan dapat lah. Dapat DJI dan biasa je lah. Okay, so banyak perubahan DJI buat untuk Osmo Pocket 4. Alhamdulillah guys, baru dapat nasi daripada pagi tak makan nasi. Aduh, aku try makan dekat kedai apa entah, Atuk Tom Yum apa tu, dekat area stesen bas Pekeliling. Tom Yum, telur dadah, nasi goreng kampung. Jom kita try, let's go. Try rasa dia punya Tom Yum ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah. Dekat KL ni jarang jumpa kedai Tom Yum yang sedap kan. Ini sebab terdesak sangat, aku tak makan nasi langsung. Cerita nasi goreng dia, nasi goreng kampung. Boleh lah. Kalau tengah lapar macam ni, makan je apa ada kan. Right.